Kalau bajet korang bawah RM10,000, motor-motor ni masih win untuk tahun 2026. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Thought. Hari ni kita nak tengok 3 model Yamaha terpakai yang masih relevan untuk tahun 2026. Model yang pertama, Yamaha R25, motor jenis sport. Motosikal ini menggunakan enjin 250cc 2 silinder, double overhead cam dan sejukan cecair. Kuasa yang dihasilkan sekitar 35 HP, jadi memang sedap untuk highway dan long ride. Sesuai untuk rider yang nak naik kelas daripada 150cc ke 250cc. Range harga terpakai untuk motor ni lebih kurang RM5,000 sehingga RM10,000. Bergantung kepada model dan juga mileage lah. Okey, yang kedua pula adalah Yamaha R15. Harga terpakai sekitar RM4,000 sehingga RM10,000. Enjin 155cc dengan teknologi VVA. Kuasa lebih kurang 18 HP. Motor ni sangat sesuai untuk daily ride, ulang alik kerja dan rider beginner. Minyak jimat, ringan dan senang bawa dalam bandar. Yang ketiga pula adalah Yamaha FZ150i. Ini motor yang paling underrated sekali. Harga paling murah antara tiga ni sekitar RM2,000 sehingga RM4,500. Enjin 150cc, kuasa sekitar 16 horsepower. Posisi menunggang lebih santai, sesuai untuk rider yang nak motor simple, tahan dan murah maintenance. Walaupun model lama, untuk tahun 2026 dia masih lagi relevan. Jadi itulah dia 3 motosikal Yamaha terpakai yang masih relevan untuk tahun 2026. Alright, untuk bulan Januari ni di iMotorbike ada promosi daripada 1 sehingga 31 Januari 2026. Ada promosi harga padu, diskaun sehingga RM5,000 bergantung kepada jenis motosikal dan juga booking RM250 sahaja.